Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih sudi kembali ke channel Nurhan Uthman. Rehan baru terima hadiah ya. Ini adalah kiriman hadiah daripada Chop Orchid. Chop Orchid ialah seller online yang Rehan ada pernah beli dengan mereka beberapa kali secara online ya. Ini Rehan rezeki lah kiranya. Rehan masuk komen dalam posting yang mereka iklankan untuk beri hadiah tahun baru. Ini hadiah yang Rehan dapat sebab terpilih dalam komen bilangan itulah yang mereka mahukan tu ya. Rehan dapat Wanda Lamalata X Wanda Mem Tian Chai. Kerana pokok ni baru sampai, Rehan nak rawat dulu. Terendam sebentar dalam larutan vitamin B1 ya. Kalau tak ada B1 boleh juga gunakan cuka kayu. Terendamlah untuk 10 ke 20 minit bagi pokok tu segar balik semula sebelum boleh digantung ya. Lepas dah rendam beberapa minit ya kawan-kawan, dapat dilihat akar-akar yang mati. Akar yang hidup akan berwarna hijau. Akan bertukar jadi hijau lah warnanya. Akar yang mati macam ni boleh dipotong ya kawan-kawan. Oleh kerana Rehan merakam dengan sebelah tangan, Rehan tak tunjuk layar, Rehan potong ya. Lepas dah potong, kita boleh gantung seperti biasa. Ini kawan-kawan, akar yang rosak yang Rehan potong. Sudah siap dirawat, Rehan gantungkan di bawah net 50%. Cukup sekian dulu perkongsian dari Rehan. Semoga bermanfaat. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.